Transfer window Januari 2026. Selangor repair team dengan bawa masuk, ingatkan 4 player, tapi rupanya 5 player import baru yang disign oleh Selangor. Player pertama, Mahama Sibe, umur 29 tahun, lahir di kota romantik kota Paris. Sebagai anak jati Perancis, karier dia mula berkembang bermain dengan Liga Bola Sepak Perancis. Tapi kebanyakannya beraksi di Ligue 2. Pernah juga beraksi di Ligue 1 bersama dengan RC Strasbourg selama 2 musim pada musim 2020-2021 dan 2021-2022. Time ni lah market value dia paling tinggi, berjumlah 1.3 juta euro. Kalau based on record minute permainan dekat transfer market ni, awal-awal career dia nampak macam dia bukanlah main player dekat kelab-kelab yang dia join. Biasanya sekadar memanaskan bangku simpanan. Daripada Strasbourg, Sibe berhijrah ke Malmö, kelab yang bermain di Liga Utama Sweden dengan transfer fee sebanyak 1 juta euro. Walaupun ada 5 penampilan je, tapi dah cukup untuk register nama dia sebagai juara Liga Sweden musim 2023 dan juara Piala Sweden musim 2024. 2 musim terakhir bersama dengan kelab Malmö, Sibe dilonkan ke kelab yang beraksi di Ligue 2 France. Musim 2023-2024 dengan kelab SC Bastia, musim 2024-2025 dengan FC Martigues. Time ni dia dah mula dapat tempat dengan kelab-kelab yang dia join dan akhirnya disign oleh Selangor pada Januari 2026 dengan free transfer. Main position CB beraksi sebagai defensive midfield. Ada advantage daripada segi fizikal dan ketinggian dia 1.92 meter. Lepas tu ada baka Afrika pula. Korang boleh faham-faham lah. Sebagai player midfield, dia ada kemampuan untuk kontrol tempo game, nak main defensif atau ofensif dengan hantaran-hantaran tepat dia. Dia juga boleh beraksi dekat bahagian flank, buat crossing, hantar bola ke dalam kotak penalti. Player kedua Selangor, Hugo Bumo, umur 30 tahun, anak jati France juga, tapi berdarah Morocco. Tahun 2016, Hugo ni pernah dapat call up dengan pasukan kebangsaan Morocco Under 23, tapi tak sempat beraksi dengan pasukan kebangsaan Morocco Under 23 tu. Dia digugurkan sebab viral video dia hisap shisha. Hugo Bumo mulakan karier profesional dia dengan Stade Laval di Liga France. Julai 2016 dia join kelab Maghreb Tétouan di Liga Utama Maghribi. Tapi karier dia kita boleh cakap start menyelah bila dia berhijrah ke Liga India mula pada tahun 2018. 8 tahun dekat Liga India, sempat beraksi bersama dengan 4 kelab dekat sana. FC Goa, Mumbai City, Mohun Bagan dan last kali Odisha. Total 7 piala utama bola sepak India dia berjaya angkat. Musim 2019-2020 dinobatkan sebagai player terbaik Liga India, skor 11 gol, 10 kali assist dalam 15 match dengan FC Goa. Mungkin lama sangat duduk dekat India, boring dah makan kari dengan kuah dal. Dia decide untuk dilonkan ke pasukan Selangor. Market value sekarang 700,000 euro. Bukti dia masih tengah peak, bukan datang Selangor untuk bersara. Main position di attacking midfield. Player dinamik dan kreatif, boleh baca game dan bijak buat through pass untuk teammate. Ada kemampuan untuk ambil free kick ataupun corner kick. So dia ni boleh assist dan score goal juga. Paling berbahaya, Hugo ni ada teknik control ball yang baik. Boleh dribble, melepaskan diri pada ruang yang sempit. Itu yang akan menyebabkan player-player opponent kucak kecil. Player ketiga, Kim Ji-ho, player muda berumur 23 tahun, anak jati Korea Selatan. Kembangkan bakat dia bersama dengan Swan Samsung Blue Wings dan Seongnam FC. Seterusnya bersama juga dengan Korea University. Karier profesional dia bermula pada Julai 2024, disign oleh Swan Samsung Blue Wings. Dah ada 22 penampilan kompetitif, skor 4 gol dan 3 assist dalam K-League 2 dan Korea Cup. Market value sekarang 75,000 euro. Masih jauh lagi dengan average market value player pasukan kebangsaan Malaysia dan juga Korea Selatan. So sekarang ni Kim Ji-ho ni memang tak berjaya lagi tembusi skuad kebangsaan Korea Selatan dah. Kabarnya Selangor dapatkan Kim Ji-ho ni secara loan daripada Swan Blue Wings dan akan serve dekat Selangor sehingga baki musim 2025-2026 yang akan tamat pada Mei 2026 nanti. Beraksi di posisi flank, ada pace, agresif dalam attacking,
Main position dia dekat left flank. Player keempat, Victor Pernambuco, anak jati Brazil berusia 27 tahun. Victor ni memang banyak pengalaman beraksi bermain bola sepak di pelbagai liga utama dalam dunia. Mulakan karier profesional dia di Liga Brazil bersama dengan Portuguesa dan Jaguariuna, go through sistem pembangunan remaja dekat kelab-kelab tu. Lepas tu berhijrah ke Ukraine, Georgia, Norway, Moldova, Kazakhstan, Hungary dan UAE. Dekat Eropah sempat juga beraksi dalam pusingan kelayakan UEFA Champions League dan juga UEFA Conference League. Ketiga bersama dengan kelab Sheriff Tiraspol dan Bodø. Time ni lah dia berjaya angkat kejuaraan domestik dekat Liga Utama Norway dan juga Moldova. Sebelum ke Selangor, dia sempat beraksi di Liga ketiga Brazil bersama dengan Ponte Preta. Pernah capai market value €700,000 tapi sekarang market value dia €100,000. Berhijrah ke Selangor secara free transfer. Player flank berkaki kiri, biasanya main dekat bahagian kanan dengan ketinggian 1.87 meter. Macam biasa lah, player flank yang biasanya ada pace, ada kelajuan, suka cut inside dan buat rembatan ataupun buat crossing kepada teammate dalam kotak penalti. Last minute, Selangor sign seorang lagi import daripada Korea Selatan, Jeon Seung Min berumur 25 tahun. Kembangkan bakat dia dekat peringkat junior dan remaja bersama dengan kelab dan pasukan universiti dekat Korea Selatan. Tahun 2020, mulakan karier pro dia bersama dengan kelab yang beraksi di K-League 1, Seongnam FC dengan 3 penampilan liga. Pertengahan 2022, dilonkan ke kelab yang beraksi di K-League 2, Jeonnam Dragons dan berpindah secara tetap pada tahun 2023. Total 43 match, skor 3 gol bersama dengan Jeonnam Dragons. Termasuklah dapat experience beraksi dalam 3 match AFC Champions League. Tahun 2023 sampai 2025, hijrah pula ke satu lagi kelab yang beraksi di K-League 2, Busan Ipark. Dan dilonkan pula ke FC Anyang. Walaupun 5 match je beraksi tapi cukup untuk register nama dia sebagai salah seorang dalam skuad juara K-League 2 musim 2023-2024. Musim 2026, first time dia berhijrah keluar daripada Korea Selatan, beraksi bersama dengan Selangor. Market value semasa €100,000. Pernah beraksi dengan skuad kebangsaan Korea Selatan Under 17 sekitar tahun 2016. Tapi setakat ni belum dapat call up skuad senior lagi. Jeon Seung Min, player midfield dan lebih kepada box to box atau holding midfielder. Based on statistik, dia kurang contribution untuk assist atau cipta gol. Peranan dia lebih kepada connector, transition defensif kepada attacking, control tempo game. So itu dia 5 player import terbaru Selangor pada perpindahan Januari 2026. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.